Aduh, sakit doh. Asal doh orang Cina ni selalulah Mahal. mabuk. Tak, aku tengok ni semalam baru ada kes orang Cina langgar orang Melayu. Sebelum ni dah ada dah minggu lepas. Kes mabuk orang Cina. Kau ni sama pula dengan aku tengok Kau tengok ni Pemadu mabuk langgar motosikal. Aduh. Apa? Type K. Tak K lagi. Alah. Type C. Tak ada tu. Melayu tak ada. Ni Tengoklah tu. Kau tengok tu. Kau tengok. habis-habis pasal orang mabuk langgar Aduh, mati. penat lah macam ni. Langgar penunggang motosikal. Orang Melayu mana ada Til? Taksi ke? Type C, Kau type Type apa K. pula? Ini Type C, Type K. Cina ni type K. Aku tak tahulah K tu sebab apa. itulah Islam tak kata tak bagi kita minum arak ni lah dia. Aduh, Itulah. kesian keluarga dia ni. Macam manalah. Mati. Ni guys, kau tengok ni. Kau tengok. Ni warga Cina disyaki mabuk pandu Myvi lawan arus. Kau tengok Cina lagi tak ada type C ni. Apa panas lah. Mana tu, Malaysia ke luar negara? Malaysia lah nama pun Proton Saga. Proton Myvi aduh mak aku tak boleh lah masalah macam ni. Aduh, Macam mana ni? risau. Aku dah selalu balik malam. Aduh. Bila macam tu pula. Aduh, geram Dia macam ni pula. Ni lah masalah lah, problem lah Malaysia ni. Bila ni nak masuk seorang tu? Apa bising-bising ni? Dengar tu jauh ah. Tak, tadi tengok, kau tengok ni. Ada mak tunjuk. Cina mabuk pandu Myvi dilanggar Proton Saga arus lawan arus. Orang Cina type C. Dia langgar pula bila Tak tak habis-habis. berhenti. Biasa ni. Semalam dah ada. Minggu lepas dah ada. Bulan lepas dah ada. Hari ni ada lagi. Baru kejap tadi. Tak boleh jelas. Dia taksi tu kan. Memang semua type C. Dia tak ada type lain. Aduh. Type C, Type K. Tuduh sebarang kau. Bukan nak tuduh-tuduh. Mak, Iman, betul yang Pak Mak Farah cakap tu. Tak semua yang korang sebut tu sikap dia sama je. Tak semestinya type C ke, type K ke, diorang tu ada attitude yang sama. Tak semestinya. Korang jangan pukul rata type tu. Tak boleh. Betul jugalah, Mat. Ni apa-apa sikit type C, type K. Mana boleh? Faham? Faham, Til. Fahim tu. Betul kan Kak Farah apa yang dia cakap? Oh, betul tu, Til. Kita tak boleh tuduh sembarangan. Faham tak, Iman? Faham, tak, Til. Muhammad? Aku faham tu faham lah. Tapi masalahnya dah memang orang Cina tu yang dah memang dia yang mabuk. Dia yang masuk lawan arus apa semua. Tapi kita tak tahu betul ke tak betul. Apa? Aduh. Apa ni? Kau cerita. Dia Aku marah malas type lah. C, type K, pasal Type C, Type K ni bahas. Dah memang terang-terang kat dalam berita harian semua. TikTok berlambak lah orang Cina langgar. Bukannya aku nak Tak ada cakap orang apa. lain. Jangan kita tuduh sembarangan. Nanti mulalah jadi pergaduhan, perselisihan faham antara kaum kita semua ni, Mat. Kita tak boleh pukul rata, Mat. Aduh. Sama. Lain-lain. Kenapa? Toleransi kan? Betul. Toleransi tu benda yang penting. Kita kan dah belajar tentang Betul lah, apa? Mat. Kita kena toleransi lah, Mat. Syariah. Kita ada hak kebebasan agama lah, Mat. Betul, jangan Aduh. pukul rata semua. Aku pula terpengaruh dengan kau. Alamak. Aish. Mak. Panas. Okay, Mat. Boleh? Faham Kita kena hormat. Menjaga perpaduan. Salah ke tak salah? Tapi jangan libatkan semua kaum. Elah, dah salah. Dia memang salah lah. Kenapa nak tegakkan benang yang basah? Mat, kita kena ingat balik pesanan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tentang apa? Nabi kata apa? Jangan sesekali kita menghina agama yang lain. Betul, Mat. Allah pun dah berfirman dah dalam surah Al-Kafirun, surah Al-An'am, surah Al-Mumtahanah. Kan? Allah dah berfirman dah. Kita ni kena berbuat baik dengan agama lain. Selagi dia tak memerangi kita. Sabar, Mat. Sabar. Betul? Oh. Malaysia ni banyak kaum dan agama. Kita kena saling hormat menghormati supaya negara kita seaman. Oh, betul lah tu. Alah, aku pun tak patutlah aku cakap macam tu tadi kan. Astaghfirullahalazim. Dosanya aku, ya Allah. Okay lah, so maksudnya perpaduan kita kena jaga keharmonian. Kena. Alhamdulillah. Okay, baiklah, demikianlah kisah lakonan pendek daripada kumpulan kami. Okey, bila kita berbicara mengenai kebebasan beragama, sepatutnya kita tidak boleh menyalahkan kaum ataupun pihak yang tertentu. Kita di Malaysia mempunyai pelbagai latar belakang dan kebebasan beragama. Okey, ada terdapat pelbagai kepentingan, itu kenapa kita diberi kebebasan dalam beragama.
Kepentingan yang pertama ialah dapat mewujudkan perpaduan kaum tanpa menyentuh sensitiviti mana-mana kaum. Okey, kita dapat dizahirkan dengan contohnya perayaan, masing-masing boleh bebas menyambut hari raya mengikut kaum masing-masing. Okey, kepentingan kedua ialah dapat daripada kesepaduan kaum itu tadi dapat mewujudkan keamanan negara dalam kehidupan seharian kita tanpa berlaku peperangan dan ancaman daripada mana-mana pihak. Seterusnya ialah mengukuhkan semangat toleransi. Okey, contohnya apabila berlaku sesuatu bencana, kita pelbagai kaum harus membantu antara satu sama lain, dan bila perayaan kita boleh ziarah menziarahi tanpa mengira latar belakang kaum. Okey, akhir sekali perpaduan kaum itu tadi dapat membentuk masyarakat yang sejahtera. Contohnya dalam perayaan dan sambutan hari kebangsaan. Okay, pelbagai kaum ni sama-sama menyambut bagi menunjukkan semangat perkauman di Malaysia. Akhir kata, sebagai kesimpulannya, kebebasan beragama Islam itu harus dikekalkan untuk generasi akan datang bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan negara kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.